Roti dia lembut tu, tak buhung lah. Nampak lah, bukan fresh dough apa pun. Tak payah pergi kedai mai-mai. Yang ni makan memang rasa lah tu. Untuk pepperoni lah. Pepperoni tu, nak sebut pun tergelak lidah. Lalu nak pergi Perlis tu, nampak lah jalan tepi ni, Family Pizza. Dia ada kios di sini. Jangan ambil saiz kecil, takut menyesal. Dia bukan fresh tu, dia lain lah. Tapi sedap, rasa dia sedap. Dia duduk lalu lalang, tapi tak tahu kita ada pizza yang sedap. Dia ada 12 jenis pizza. Boleh pilih saiz kecil sampai ke saiz besar sekali. Boleh add on lagi cheese. Buka setiap hari. Oh, ada hari tutup lah. Ada kerja tutup lah. Oh, okey. Okey. Anca Cafe. Jalan pergi kot dia. Tepi ni Family Pizza. Jangan ambil saiz kecil tau, takut menyesal. Yang ni carbonara, yang ni pepperoni beef. Nampak? Walaupun saiz dia sederhana, tapi rasa dia tu buat saya terliok rasa dia tu. Kayak nak abad lah. Macam ni rasa dia. Makan macam ni, nampak macam ni tau. Roti dia lembut tu, tak buhung lah. Nampak lah, bukan fresh dough apa pun. Tak payah pergi kedai mai-mai. Yang ni makan memang rasa lah tu. Untuk pepperoni lah. Pepperoni tu, nak sebut pun tergelak lidah. Tak apa, janji hasilkan konten untuk kedai orang. Ni penuh cheese. Apa tak rasa lagi tak tahulah. Memang nikmat betul lah. Yang ni untuk beef. Harga dia berbaloi sungguh dengan kualiti rasa tu. Sebab tu saya kena habaq lah. Sedap gila lah. Untuk beef, dia boleh bubur sos, saya tak bubur sos. Saya nak kosong lah. Roti lembut. Bukan roti orang duk kata ban lah apalah. Roti dia lembut. Kita ingat macam fresh dough. Walaupun dia bukan Napoleon punya. Apa sedap. Ni untuk carbonara punya.